Begini, sebenarnya kita dah 30 tahun jadi jiran tetangga ni. Memang itu yang saya harapkan. Kita nak promosikan supaya hidup kita ni rukun, aman dan damai. Betul. Tapi ada satu perkara yang selama 30 tahun, Cik John kita ni menyakitkan hati saya. Apa dia? Saya tak suka betul dengan burung dia. Pukul 2 pagi, bangun burung dia. Pukul 6 pagi, bangun lagi. Satu malam saya nak tidur berapa kali burung dia nak bangun ni. Hei, kenapa burung aku tak pernah kacau aku asal dia boleh kacau kau? Burung aku tak pernah kacau aku. Dia nak bangun, dia bangun. Dia tak nak bangun, dia tidur. Cik Opa fikir, dia ni sebenarnya telinga dia dah pekat. Kalau burung dia bangun malam-malam, kalau tak bising tak apa tahu Cik Opa. Ya. Memekak bising. Gitu. Ya. Saya nak tidur macam mana? Awak gantung burung awak tu dekat mana, Cik John? Takkan saya nak gantung kat tempat leher dia. Saya gantung kat tempat tepi tingkap lah. Yang dia cakap bunyi ngek. Saya bukan piara monyet. Saya piara burung. Takkan bunyi burung saya ngek. Itu monyet. Jangan sebelah rumah dia yang jiran yang sebelah tak. Apa dia dah kompres dengan sembarang. Tengok Cik Opa. Orang piara monyet, dia cakap piara burung. Saya Monyet sebenarnya. betul. Dia panggil saya monyet pula. Sebenarnya hati saya ni, kalau burung dia dah saya tak suka, satu keturunan pun saya tak suka. Oh. Bila tentang burung saya, dia tak suka. Sekarang dia komplain pasal saya main burung. Habis, rumah saya kat depan selalu bertabur bulu. Bulu apa? Cik Opa. Ucap Cik Opa. Biar saya tanya Cuba dari... nak bayangkan. Cik, Kalau Opa, saya nak kenal. nanti, saya nak tanya, nanti dia sakit hati lagi. Cik Opa tanya. Bulu apa? Dia tanya. Bulu apa, Cik John? Kalau nak tentang bulu-burung, saya boleh bezakan. Bulu-burung saya dengan bulu yang kat depan rumah saya tu. Lain. Dia punya bulu kucing berterabur kat rumah depan saya. Ada faham? Senang cakap lah. Anak saya sampai kena demam. Demam bulu kucing. Cik Opa, saya beli kucing ni mahal tau. Ini kucing parsi. Dia size sebenarnya kecil. Tapi bulu dia saya piara ni dah 30 tahun panjang macam ni. Saya hantar kucing saya pergi rebonding. Ingat mahal murah. Dahlah, Cik John. Awak gantunglah burung awak tu dekat mana-mana. Janganlah gantung kat tepi. Takkan sampai bila-bila saya nak gantung burung saya. Habis, burung saya tak boleh bergerak lah dia macam. Diam aja. Dia kalau kasih makan dekat dalam tak apa tau Cik Opa. Dia bawa burung dia keluar. Simpanlah kat dalam. Saya cakap betul-betul tau Cik Opa. Saya bukan nak kucing apa lah. Awak ajarlah burung awak jangan bunyi tu. Bunyilah lain. Cik Opa bunyi macam mana Cik Opa? Biar merdu sikit saya nak tidur. Nyanyi ke?